Kata Aisyah tengok satu hari cari Nabi, tiba-tiba dapati Nabi sujud. Nabi kata, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu daripada marah-Mu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan kemaafan, keafiatan-Mu daripada hukuman-Mu. Wa bika minka. Aku berlindung dengan-Mu daripada tindakan-Mu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Tidaklah dapat aku menghitung pujian kepadamu, wahai Tuhan. Engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Masya Allah, perasaan ubudiyah hamba apabila sujud menyebut Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Sebab tu Nabi ajar keperbagaian doa di dalam rukuk, di dalam sujud, di dalam iftitah. Cuma di Selangor ni pantang wajak lain daripada dia ajak. Habis dah lama kena tuduh. Cubalah baca hadis. Dengan baca hadis ni orang Melayu akan lebih dekat salat mereka, akan dapat keperbagaian nikmat. Sebab tu Nabi memperbagaikan bacaan ini. Semua insan kadang-kadang dia baca yang tu saja. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan apa, dia baca dia pun tak tahu dia baca apa. Tak apalah dia baca tu, tapi dengan macam orang doa, tuan-tuan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Apa ni, tuan-tuan? Kalau orang meminta kita benda macam tu, saya kata orang kita marah. Tolong bagi dia peruntukan yang saya perlukan, tolong bagi kepada saya. Macam tu. Dia minta bantuan orang. Hormatlah sikit kalau orang mai kita ada jawatan kan. Tuan-tuan kena bagi saya sini peruntukan, memang peruntukan bagi saya. Tahan gila daripada apa. Kita tahu sekali dia faham kata saya kata Tok Imam gila, saya kata kawan tu gila, bukan Tok Imam. Tapi bayangkan kita berdoa, amin amin ya rabbana taqabbal minna apa ni? Sebab itu pada zaman Nabi semua sahabat doa sendiri ya. Manusia tak sama hajat dia. Allahu Akbar. Nabi ajar. Jadi kita doa. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Ini bukan ajak solat, tidak cerita keperbagaian doa Nabi. Sebab manusia dapat rasa nikmat syukur. Allah kata, ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku seperti mana Engkau jauhkan timur dan barat. Sebab itu kita buat kursus sifat solat Nabi yang tak dibenarkan oleh Selangor ni. Tapi bukan apa, kita ajar dalam hadis Muslim. Tak percaya pergi beli Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada. Di mana? Sebab tu belajarlah hadis. Tak boleh lah orang agama kata hanya terima apa yang saya habaq, lain pada saya habaq salah. Mana boleh macam tu. Ini dunia teknologi, internet, orang buka, orang boleh tahu macam-macam. Takkan nak jumutkan pemikiran orang. Hang tak mau sudahlah, bagilah hak orang lain untuk menuntut ilmu. Ini setengah ni tak boleh macam ni. Dia tak mau, dia halang orang. Bila orang tanya salah, tak boleh salah. Pokok ni Wahabi. Wahabi itu apa? Wahabi itu Wahabi. Tahu lah Wahabi itu apa dia? Wahabi dia panggil Wahabi. Tahu lah dia Wahabi, dia ajak lain pada kami ajak. Tahu tang salah, tang tak boleh dia Wahabi. Apa ni tuan-tuan? Saya tahu saya sebut benda ni tadi sebut. Masjid-masjid di Selangor ni dia tak bagi saya, dia tuduh. Bukan semua lah dia tuduh saya. Saya pun ada cari kamu siapa Wahabi ni. Kita bagi tahu, tak terima. Tapi janganlah
Saya tak dapat terima sebab saya tak pernah dengar. Mana boleh macam tu? Orang bagi rujukan, kita tengok kan. Tapi sebalik pada tajuk asal. Tajuk kita ialah tuan-tuan, belajarlah, belilah buku sifat salat Nabi, wirid Nabi. Jangan bertanya, ustaz apa doa ustaz? Tak payah. Doa ustaz bukan apa tuan-tuan. Ustaz manusia. Doa Nabi. Saya ni bukan lahir-lahir mak saya tanya kat tadi, oh mufti nak kita bang? Tak ada. Ini ustaz bukan menerima wahyu. Dia insan macam kita. Boleh jadi betul, boleh jadi salah pada apa. Tapi hak Nabi tentu dah betul. Pegang hak Nabi tentu dah betul. Besok kita, ya Allah saya mengamalkan apa yang ustaz suruh. Nah, di akhirat, ya Allah aku mengikut kitab dan sunnah Nabi-Mu. Itu betul. Sebab tu tuan-tuan, balik pada tadi, mudah-mudahan Allah kurniakan. Macam mana nak hidupkan syukur ni? Di samping perasaan kita, tuan-tuan bacalah hadis-hadis Nabi. Baca Al-Quran tentang syukur.